Dalam dunia kita sekarang ni yang sentiasa berubah-ubah, macam mana sesebuah negara nak lindungi kedaulatannya? Itu bukan soalan biasa tau, tapi satu cabaran yang betul-betul mendesak. Hari ni kita akan kupas jawapan Malaysia untuk soalan ni, Pelan Tindakan Pertahanan Negara sehingga tahun 2025. Boleh kata inilah rangka strategik kita untuk masa depan yang tak menentu. Jadi persoalannya mudah je. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian ni, macam mana sesebuah negara nak pastikan ia sentiasa selamat? Zaman sekarang ni, ia bukan lagi setakat cerita pasal tentera dan senjata semata-mata. Ancaman yang kita hadapi hari ni jauh lebih rumit. Landscape keselamatan sekarang dah berubah habis. Ancaman bukan lagi datang dari medan perang macam dulu. Apa yang kita hadap sekarang ni adalah gabungan cabaran yang kompleks. Kita ada terorisme, jenayah di laut, lepas tu ada serangan cyber yang boleh lumpuhkan satu negara, pemerdagangan manusia, pandemik global, dan jangan lupa ketegangan geopolitik yang makin terasa bahangnya. Semua ni menuntut satu pendekatan pertahanan yang bukan saja kuat, tapi kena lebih pintar dan menyeluruh. Okey, untuk kita faham pelan ni dengan mudah, kita akan mulakan dengan melihat kenapa ia diperlukan, iaitu dunia yang makin kompleks. Lepas tu, kita akan bedah siasat Pelan 5 tahun tu sendiri. Kita akan tengok macam mana ia kuatkan perisai negara dan yang paling penting, macam mana ia melabur pada aset terbesarnya, iaitu rakyat. Akhir sekali, baru kita akan nampak kenapa semua benda ni penting untuk kita semua. Jom masuk bahagian pertama, dunia yang lebih kompleks. Sebelum kita tengok apa yang dirancang, kita kena faham dulu kenapa. Inilah boleh kata punca yang membentuk keseluruhan strategi pertahanan Malaysia. Jadi, inilah hakikatnya. Landscape keselamatan global dan serantau dah tak sama macam dulu. Cara lama dah tak boleh pakai untuk lindungi kita dari ancaman-ancaman moden. Sebab itulah wujudnya satu keperluan yang sangat mendesak untuk satu pelan yang bukan saja kuat, tapi juga kena lincah, bersepadu dan sentiasa pandang ke hadapan. Sekarang, bahagian kedua, Pelan 5 tahun negara. Okey, bila kita dah faham apa cabarannya, jom kita tengok pula apa penyelesaiannya. Dekat sinilah kita akan lihat macam mana satu visi yang bersatu diterjemahkan kepada tindakan-tindakan yang nyata. Okey, yang ini menarik. Cuba tengok, ada dua dokumen penting kat sini. Sebelah kiri, kita ada kertas putih pertahanan. Ini adalah visi besar untuk 10 tahun. Anggaplah ia macam blueprint atau plan induk. Manakala yang sebelah kanan pula, Pelan Strategik MINDEF untuk 5 tahun. Ini pula ibarat jadual pembinaan, dijelaskan langkah-langkah terperinci untuk jadikan blueprint tadi satu kenyataan. Jadi, pendek katanya, Pelan Strategik MINDEF 2021-2025 ni adalah peta jalan kita. Maklumat utamanya sangat jelas. Ambil visi besar dari kertas putih pertahanan tadi dan tukarkan ia menjadi langkah-langkah yang praktikal untuk pastikan Malaysia kekal selamat, berdaulat dan makmur. Simple kan? Asas kepada keseluruhan pelan ni dibina atas 7T strategik. Anggaplah ia macam 7 tiang seri yang sokong pertahanan negara kita. Ia merangkumi semua benda, daripada kesiapsiagaan tentera sampailah ke kebajikan veteran. Supaya senang faham, kita akan bahagikan 7 teras ni kepada 2 tema utama yang akan kita terokai sekejap lagi. Kita masuk bahagian ketiga, memperkukuh perisai negara. Tema pertama kita ni adalah tentang kekuatan fizikal dan strategik. Kat sini, kita akan tengok macam mana pelan ni nak kukuhkan lagi aspek ketenteraan, teknologi dan juga hubungan antarabangsa yang melindungi Malaysia. Jom kita mulakan dengan teras yang pertama. Boleh kata inilah nadi utama pertahanan negara kita. Teras satu ni tujuannya adalah untuk pastikan Angkatan Tentera Malaysia kita sentiasa berada pada tahap kesiapsiagaan yang paling tinggi. Maksudnya, bukan setakat ada aset yang canggih je, tapi juga kena ada bajet yang stabil dan paling penting, keupayaan untuk bertindak banas dengan cepat dan berkesan terhadap apa jua ancaman. Seterusnya, teras 5. Yang ni sangat-sangat penting. Ia adalah tentang membina keupayaan kita sendiri. Matlamatnya jelas, kita nak kurangkan kebergantungan pada teknologi luar dan pada masa yang sama, nak bangunkan industri pertahanan tempatan yang inovatif dan boleh berdikari. Ini juga bagus untuk ekonomi negara. Dan akhir sekali untuk perisai ni, teras 6. Kita kena ingat, pertahanan yang mantap tak boleh dibina sorang-sorang. Ia perlukan diplomasi yang bijak dan kerjasama yang erat dengan negara-negara jiran dan rakan strategik kita. Sama ada melalui platform serantau macam ASEAN ataupun melalui Pakatan Pertahanan yang dah lama wujud macam Perjanjian Pertahanan 5 Negara atau FPDA. Semua ni untuk jamin kestabilan bersama.
Okey, kita masuk bahagian 4, melabur dalam insan. Tadi kita dah tengok pasal perisai, teknologi, kerjasama antarabangsa. Sekarang kita beralih pula kepada aset yang paling utama. Sebab di sebalik semua jentera dan strategi, kekuatan sebenar pertahanan negara terletak pada manusianya. 4 teras strategik ni, semuanya tertumpu pada insan. Teras 2, pastikan anggota kita sentiasa dilatih dengan kemahiran terkini. Teras 3 pula, jaga kebajikan mereka dan keluarga. Sebab kita tahu, seorang perwira yang tenang adalah perwira yang berkesan. Teras 4 pula, penting untuk rapatkan jurang antara tentera dan orang awam untuk bina kepercayaan. Dan akhir sekali, teras 7, ini adalah janji kita untuk tak lupakan jasa para veteran dengan memastikan kebajikan mereka sentiasa terbela selepas tamat perkhidmatan. Kita dah sampai ke bahagian akhir, mengapa pelan ini penting? Nah, dekat sinilah kita semua sebenarnya memainkan peranan. Dan inilah mesej utamanya. Pelan ni tekankan pendekatan keseluruhan kerajaan dan keseluruhan masyarakat. Maksudnya apa? Maksudnya, mempertahankan negara bukan lagi tugas eksklusif untuk pasukan keselamatan sahaja, tapi ia adalah tanggungjawab kita bersama. Slide ni tunjuk dengan jelas macam mana pelan yang nampak macam abstrak ni sebenarnya jadi realiti. Melalui teras 4, kita nampak ada program kemasyarakatan macam Jiwa Murni. Teras 7 pula fokus untuk tingkatkan taraf hidup para veteran kita. Dan teras 3 membawa kepada penambahbaikan yang kita boleh nampak macam perumahan keluarga angkatan tentera yang lebih baik. Inilah impak sebenar pelan ini kepada masyarakat. Petikan daripada Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan ni merumuskan segalanya. Together we do better. Atau dalam bahasa kita, bersama kita menjadi lebih baik. Ia bukan sekadar slogan, tapi satu seruan untuk perpaduan dan tanggungjawab kolektif dalam menjaga kedaulatan negara. Jadi, kita dah lihat pelan yang begitu komprehensif. Tapi kena ingat, sebuah pelan hanyalah satu janji di atas kertas. Persoalan yang tinggal untuk kita fikirkan bersama ialah apa yang diperlukan untuk menunaikan janji ini. Pelaksanaannya memerlukan komitmen yang jitu, sumber yang cukup dan yang paling penting, penglibatan daripada setiap peringkat masyarakat. Itulah cabaran sebenar dan pada masa yang sama, peluang untuk kita semua.